pada hari ini jelas bahawa sakau itu tidak wujud. Jadi dari penerangan yang dibuat oleh ketua bekas mantan ketua audit negara, memang tidak wujud sakau langsung. Mana ada sakau? Tak ada sakau, tak ada perkataan sakau. Tu aku beritahu kau lah. Jelas aku beritahu kau. Tak perlu kau nak membela, nak menegakkan benang basah. Faham tak? Laporan RCI tu tak kata sakau. Tetapi kau kena baca dengan jelas. Bagi faham. Faham tak? Berapa kerugian? 12.6 bilion. Laporan RCI mengatakan tabung haji mengalami kerugian 12.6 bilion. 10 bilion daripada jurang defisit aset lebih rendah dari liability. Dan RM 2.6 bilion aset legasi lain. Disebabkan tadbir urus yang lemah. Pelaburan berisiko tinggi. Laporan RCI tidak menyebut perkataan disakau atau dicuri. Faham? Kira-kira 10 bilion adalah kerugian dari aset tidak berdaya saing yang dijual kepada UJSB bagi memulihkan kedudukan kewangan tabung haji. Dan 2.6 bilion adalah baki aset bermasalah yang tidak dapat dijual kepada UJSB dan diuruskan oleh tabung haji. Isunya, pelaburan berisiko tinggi, siapa yang luluskan? Siapa yang bodoh-bodoh pergi melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi? Rugi. Faham? Memanglah tak ada tulis sakau. Yang korang nak kelang kabut melenting-lenting buat apa? Ada sesiapa ke yang dah dituduh? Yang korang tak tentu arah, kenapa? Kan? Bukan kita nak tuduh siapa-siapa. Tapi dekat sini jelas. RCI sebut nama-nama pemimpin UMNO yang terbabit dengan tabung haji ni yang disebut oleh dalam laporan RCI. Datuk Seri Panglima Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin bin Amiruddin, pengurusi tetap kalau tak silap aku. Datuk Rosni binti Soha. Kan? Oh jadi bekas ketua audit negara tu dah terangkan tak ada sakau. Bacalah, baca malas. Engkau tak baca, nampak sangat kau tak baca. Tak ada sakau, tak ada sakau. Bila kau jawab macam tu, kita tahu engkau tak baca langsung laporan RCI itu. Sedangkan laporan tu dah diumumkan. Dah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia boleh baca. Kalau dah bebal, benak sangat, baca. Faham? Jangan nak menunjukkan kebodohan sendiri. Tak ada siapa panggil kau bodoh, tak ada siapa panggil kau tak cerdik. Tapi dengan cara kau bercakap ni, menampakkan laporan RCI tu kau tak baca dan kau kalau baca pun kau tak faham. Faham? Bekas ketua audit negara. Kalau aku sebagai rakyat Malaysia, aku petikaikan apa kelayakan dia. Sehingga dia boleh dilantik sebagai ketua audit negara. Sekarang bekas ketua audit negara, apa kelayakan dia? Setiausaha dalam Kementerian Pendidikan. Tak ada orang lain ke? Kenapa? Pasal Allahyarham suami dia bekas ketua UMNO bahagian Kepong. Yang pernah berkata, saya rela mati demi Najib. Kita tak petikaikan, tetapi apa kelayakan kau? Yang korang tak tentu arah ni, yang korang ni dah macam apa? Macam kepanasan, tak tentu arah. Kenapa? RCI tabung haji itu laporan yang diterbitkan dengan bahasa-bahasa yang ditulis oleh kerajaan. Bukan bahasa pasar, bukan bahasa cakap sakau-sakau. Tapi baca dengan jelas. Salah takbir urus, pengurusan yang lemah. Melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi. Siapa yang ambil peranan? Siapa yang buat keputusan untuk melabur dalam pelaburan berisiko tinggi? Tengok apa jadi dekat Indonesia. 2.3 bilion. Tak ada untung langsung. Akhirnya berhutang 2.77 bilion. Tu, dulu. Yang terbaru ni. Datang pegawai Felda. Orang-orang Felda nak jual hotel dekat London. Beli 160 juta pound sterling. Nak jual 100 juta pound sterling. Rugi berapa? 60 juta pound sterling. Minta kelulusan daripada PMX sebagai Menteri Kewangan. Dia bertegur lah, kenapa beli 160 jual 100? Rugi 60 juta pound. Faham? Duit kita hampir 300 juta lebih. Nak jawab apa? Bijak ke bodoh? Ni cerita dia. Ini bukan soal nak cakap, oh ini sakau-sakau. Ini bahasa saintifik. Faham tak? RCI gunakan bahasa saintifik. Takkan dia nak tulis itu penyamun, perompak, penyakau, tangan sotong gurita. Dia tak sebut lah. Tetapi cuba baca keseluruhan maksud dia. Faham? Tu, ada satu ladang lagi dekat Indonesia. Jual saham harga 910 juta USD. Jual 810 juta USD. Belum habis bayar, saham tu dah tukar nama siap-siap. Musibat. Baru UMNO ni aku nak beritahu. Ni. Kalau aku beli tanah kau, aku beli rumah kau, kan? Tukar nama siap-siap baru aku bayar. Engkau nak tak?
Kau nak tak? Mampus kau tak nak. Nampak tak cerdik pun dah tahu memang tak nak. Walaupun kau nampak tak cerdik. Kau pun tak nak. Oh, mana boleh. Nanti dah tukar nama kau tak bayar. Itu yang berlaku. Faham? 910 juta USD. Saham dia 95% tabung haji punya saham dekat ladang tu. Jual 810 juta USD. Kenapa kurang 100 juta? Kenapa lagi murah kau jual? Dekat persoalan kenapa itulah. Nampak sakau. Nampak penipuan. Faham tak? 100 juta USD. Berapa duit kita? Dekat 400 juta ringgit. Faham? Jadi kenapa? Lepas tu saham tu siap-siap tukar nama dekat orang yang beli tu. Tanpa perlu bayar habis. Fikir. Guys, aku nak tanya lah. Kau percaya ke dia ni? Percaya? Percaya ke penerangan road tour ni? Aku memang tak percaya bro. Aku tak percaya bro. Sebab apa? Sebab dia orang ni sanggup mati kerana pemimpin mereka. Penyokong tega, penyokong tegar dan sebagainya. Dan aku yakin dia tak akan cakap ada sakau berlaku dalam kes tabung haji ni. Tak akan ada. Dan tak ada tulisan sakau pun. Ataupun tak faham tentang sakau ke apa ke. Memang dia akan buat macam ni. Sebab dia penyokong tega. Sanggup mati kerana pemimpin mereka. Jadi, what do you expect? Come on lah. Guys, steady sikit. Lebih-lebih lagi, dia sendiri pun kena tegur dalam RCI tu. Laporan RCI tu yang mengatakan beliau ni tak tegas. Tak peka dan sebagainya lah. Kan? Jadi, apa yang kau nak percaya sangat? Dah tentulah pusing mana pun dia akan cakap, tak betul je. Yang betul cakap dia juga. Itu pun ada parti yang rasa ketakutan, boleh ambil dia untuk bagi penjelasan kononnya. Parti mereka ni betul. Seolah-olah suci dan bersih. RCI tak betul. Aku nak pesanlah kepada orang UMNO ni kan. Orang UMNO ni, RCI tu memang tidak membuat apa-apa tuduhan. Dia hanya membuat penjelasan apa yang sebenarnya berlaku. Ketika era itu, ketika kehilangan duit itu, kira kerugian pelaburan itu, adakah telus atau tidak. Dia tak akan buat tuduhan pada sesiapa, faham tak? Yang akan buat laporan siapa yang menyakau, siapa yang terpalit, siapa yang bersalah. Tunggu, SPRM akan buat laporan. SPRM akan menyiasat berlandaskan laporan RCI, faham? Dia akan memberi penerangan siapa sebenarnya, ataupun ada tak berlaku penyakauan besar-besaran di situ, faham? Dan PDRM akan membuat siasatan. Ada salah laku kuasa ke, ada salah laku macam-macam salah lah. Itu semua SPRM dan PDRM yang akan buat, berlandaskan laporan RCI. Faham tak? Jadi kalau semua nak tahu ada ke tak ada sakau, ataupun siapa yang menyakau, siapa yang terpalit, tunggu SPRM selesai buat siasatan. Tunggu. Kalau nak komen selepas laporan penuh daripada SPRM. Faham? Jangan menggelupur sangat, jangan nak cover sangat. Ini menyebabkan rakyat akan ragu dengan kalian. Okey? Sebab orang bersalah sentiasa akan berasa takut pada bayang-bayang dia sendiri. Inilah yang berlaku di mata rakyat. Faham? Sebab itu bawa bertenang, tunggu SPRM punya laporan penuh. Okey? Assalamualaikum. Musyawarah Nasional yang diadakan hari ini adakah ianya usaha untuk halalkan penyelewengan? Jangan alih isu RCI tabung haji. UMNO sekarang ni dia tengah sibuk petikai metodologi audit. Tan Sri Madinah yang merupakan bekas ketua audit negara mempertikai dapatan RCI. Kalau kata nak petikai, tak ada masalah. Cuma dekat sini bawa bukti. Kalau betul lah angka 4.8 bilion tu salah, okey, buktikan apa yang salah. Tunjukkan amount yang betul. Kalau kata kaedah audit yang digunakan pun salah, okey, ceritakan bagaimanakah kaedah audit yang betul. Perincikan satu persatu. Dan cerita juga bagaimana standard perakaunan yang diguna pakai di dalam Jabatan Audit Negara. Dia bukan kata tak ada duit dicuri, jadi tak ada masalah. Kita bukan nak cerita tahu, bukan kita nak tahu pasal isu berapa dicuri ke apa. Kita nak tahu RCI ni, kita nak tahu pasal kerugian, nak tahu pasal pelaburan, takbir urus kedudukan kewangan dan duit pendeposit. Itu paling penting. Dan Sri Irwan pula dia mempertikaikan ataupun membandingkan subsidi haji dengan budi dan sara. Budi dan sara guna peruntukan kerajaan, dan tabung haji urus duit pendeposit. Dia berbeza sama sekali. Dan kemudian masalah Tan Sri Irwan ni, dia menyalahkan Pakatan Harapan 1.0 sebab pindahkan aset kepada UJSB. Okey, so soalan kita mudah. Kenapa sampai kena buat penstrukturan? Apa keadaan kewangan tabung haji sebelum itu? Kalau PH 1.0 memang rugikan tabung haji, tunjuk aset mana, berapa nilainya dan berapa kerugiannya. Okey. Dan PAS dan wawasan juga pun sama je ni. Masa ada peluang nak bahas RCI dalam Dewan, korang sibuk nak keluar Dewan. Akhirnya rakyat kita ni pening juga
dengan RAV, MFRS atau Proforma, kalau kata benda ni dah diselesaikan dalam Dewan, kalau kata nak mempertikaikan soal RCI ni salah, duduk lawan dengan fakta semasa pembentangan tempoh hari dia buat. Okey, rakyat sekarang ni cuma nak tahu berapa duit yang rugi, pelaburan mana yang rugi, siapa yang buat keputusan, dan yang paling penting, siapa yang bertanggungjawab. Jangan alihkan isu RCI tabung haji, jawab, jangan lari. Saya tak faham apa erti sakau. Bila saya tengok kenyataan bekas ketua audit negara cakap macam ni, saya tak faham erti sakau. Okeylah, saya sebutkan apa ayat yang sebetulnya di dalam laporan RCI. Salah takbir, ketidakpatuhan statutory, transaksi yang mencurigakan, penyembunyian maklumat, ni yang paling best, perekonan kreatif. Baru sedap bunyi kan? Puas hati? Ada satu pepatah yang selalu orang guna. If we can't convince them, we confuse them. Kalau kita tak boleh nak meyakinkan orang, kita kelirukan mereka. Sebab tu bila saya tengok musyawarah 2.0 ni buat saya sedikit emosi. Kenapa perlu sampai buat forum untuk membincangkan perkara yang memang dah ada dalam laporan RCI? Dulu, siapa ingat isu 1MDB pun forum dibuat juga. Tapi akhirnya, apa yang berlaku? Hari ni kita tengok perkara yang hampir sama berlaku. Laporan RCI dah ada, persoalan pun dah ada, dapatan pun dah ada. Tapi sekarang sibuk nak berforum untuk memusingkan fakta dan mengalihkan perhatian rakyat daripada perkara yang sebenar. Yang lebih pelik, mereka kata jangan politikkan RCI tabung haji. Kalau forum itu sendiri digunakan untuk menyerang pihak tertentu dan pertahankan pihak tertentu, itu dah tentulah berbentuk naratif politik. Itu bukan politik ke? Jangan anggap rakyat bodoh. Rakyat boleh baca, rakyat boleh fikir, rakyat boleh bezakan antara mencari kebenaran dan memusingkan naratif. Dan saya nak tanya satu soalan. Apa perlu pertahankan orang yang melakukan sakau? Kita Melayu ada maruah. Kalau betul ada orang yang menyeleweng dan ambil wang tabung haji, kenapa perlu pertahankan? Tak kira siapa dia, tak kira parti mana. Kalau salah, kita kata salah. Kalau betul-betul berlaku penyelewengan, kita nak dia bertanggungjawab. Kita nak orang itu disiasat. Kalau terbukti bersalah, ditangkap dan diambil mengikut tindakan undang-undang. Sudah-sudahlah otak kita ni nak dicuci oleh orang politik kotor ini. Jangan kerana politik kita lupa siapa yang kita patut pertahankan. Kita patut pertahankan amanah pendeposit. Saya sebagai pendeposit tak minta lebih. Saya cuma nak satu benda. Jawab dalam laporan RCI itu. Kalau ada penyelewengan, siasat. Kalau ada salah guna, ambil tindakan. Kalau tak ada kesalahan, jelaskan pada rakyat dengan fakta. Jangan sibuk menuduh orang politikkan RCI. Sebab bagi saya, yang jijik bukan rakyat yang bertanya. Yang jijik ialah kalau isu amanah rakyat dijadikan politik. Tabung haji bukan milik mana-mana parti. Tabung haji adalah amanah pendeposit dan amanah tetap amanah. Tolong share video ni biar ramai orang. Hari ni, hari ni dia buat perhimpunan, dia panggil Madinah. Kan? Lepas tu serap LOD bila nak hantar LOD dekat aku. Aku nak kena pakai whiteboard, bengkel pula nak bercerita dengan yang ada doktor. Kan? Lepas tu Wajid, TBM. Nak mempertahankan pun apa? Terutamanya hari tabung haji. Aku nak cerita UGSB ni. 9.7 bilion kau pergi jual dekat siapa-siapa bodoh. Tak ada orang pun nak beli, kau tahu. Yang beli UJSB. Urus harta jemaah. Bawah Kementerian Keuangan, bukan bawah Lee Hwa Eng. Bodoh macam tu. Dia beli berapa? 9 bilion. Ini 27 ni campur internet. Siapa bayar? China, India, Sing, Sabah, Sarawak, Melayu bodoh UMNO. Melayu bodoh PAS. Kalau Melayu bodoh UMNO dengan PAS saja bayar tak apalah. Tiba-tiba hari ni panggil buat program nak mensucikan UMNO. UMNO tu dah rosak. UMNO perompak, penyangak, penyakau. Panggil pula mana punya ketua audit. Zaman kau punya ketua audit takkanlah dia nak tulis tak elok. Dah tahu zaman kau merompak. Awak ni cerita. Ketua audit negara 2017 kata tak jumpa sakau dalam tabung haji. Memanglah mudah jumpa. Memang mudah jumpa cerita-cerita dia. Sebab dalam RCI tabung haji tu, bekas ketua audit negara KAN ni, dia sendiri kena tegur. Sebab apa? Sebab tak tegah dalam audit. Dalam proses audit tu tak tegah. Dah kalau dia sendiri dah kena tegur dalam RCI sebab tak tegah. Memanglah dia tu memang akan paling ke depan untuk sanggup RCI tabung haji. Tu pun UMNO boleh bawa dia pergi roadshow. Nak bersihkan nama apa ni? Nak bersihkan nama UMNO. Nak buat macam orang kata apa, pendedahan terbesar lah. Nak kabarnya selagi kita ni semua tahu rasanya yang suami dia ni memang terang-terang mengaku yang dia tu orang kuat UMNO. So what do you expect? Dia pusing kat tu, pusing kat ni, pusing kat tu. Terbelik. Tam. Hang tengok tak pagi tadi program musyawarah nasional, depa ada cakap bab RCI tabung haji, nak bersihkan nama UMNO. Waalaikumsalam. Ya Pak Dollah, saya ada tengok. Merapu betul program tu. Konon nak bersihkan nama UMNO. Padahal lagi teruk UMNO kena lepas program tu. Makin teruk depa kena, sampai Astro Awani kena tutup komen masa tengah duk live tu. Punya rakyat balon depa sampai kena tutup komen. Lepas tu panel jemputan pula memang geng UMNO sendiri. Bercakap sesama UMNO sendiri. Program karut apa depa buat ni lah. Ya Tam, hang tengok yang Madinah tu mantan ketua audit negara yang kata tak ada sakau pun dalam kes tabung haji tu, dia sendiri pun ada dalam RCI tabung haji. Itulah pasal Pak Dollah. Dah kalau dia sendiri pun ada disebut dalam laporan RCI, memang dia akan tak setuju lah dengan RCI tu. Sebab tu dia petikai laporan RCI tu. Macam mana lah UMNO ni boleh bawa Madinah ni pergi merata tempat buat roadshow ceramah bab RCI tabung haji ni, sedangkan Madinah ni orang yang ditegur dalam RCI. Lepas tu Madinah ni laki dia pentaksub Najib. Oi Tam, ni yang tengok ni, sampai sanggup mati demi Najib, tahu tak? Sakan tu. Aku ni jujur lah, aku lebih percaya kat panel penyiasat RCI tu sebab dilantik oleh Agong dan betul-betul bebas dari politik berbanding puak pentaksub politik.